Sorotan terkini Berita 757. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang pengumuman mengenai projek atau dasar baharu selepas tarikh penamaan calon bagi sesuatu pilihan raya sama sekali tidak dibenarkan selaras dengan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Menurutnya, ketetapan itu turut meliputi larangan tegas terhadap penggunaan jentera kerajaan di peringkat persekutuan negeri maupun pihak berkuasa tempatan PBT bagi tujuan berkempen. Bagaimanapun, beliau berkata pelaksanaan atau penerusan bagi projek-projek sedia ada yang sudah diluluskan sebelum tempoh berkenaan tidak mempunyai sebarang masalah dan dibenarkan mengikut peraturan. Anwar berkata sepanjang tempoh kempen pilihan raya, semua pihak tidak dibenarkan menggunakan jentera kerajaan sama ada di peringkat persekutuan, kerajaan negeri maupun pihak berkuasa tempatan untuk mengumumkan sebarang projek baharu. Sementara itu, bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Datuk Puan Zakarshi mendakwa Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi lebih banyak memberi tumpuan kepada kawasan bandar termasuk Dun Skudai yang diwakili Ahli Dewan Undangan Negeri Adun DAP Marina Ibrahim berbanding memberi keutamaan kepada penyelesaian masalah penduduk di Dun Rengit. Puan berkata beliau mengakui On Hafiz seorang pemimpin yang rajin turun padang dan memberikan peruntukan secara sama rata kepada wakil rakyat, namun Menteri Besar perlu memberi tumpuan segera kepada dua isu kritikal di Rengit iaitu masalah bekalan air dan kerosakan benteng di Kampung Berong Laut yang didakwa telah berulang kali pecah. Menurut Puan, peruntukan bagi pembinaan tangki air baharu di Rengit telah diluluskan tetapi proses pelantikan kontraktor masih tertangguh selain mendakwa hanya sebahagian penduduk yang terjejas akibat banjir air masin menerima pampasan. Sehubungan itu, Puan menggesa pengundi di Dun Rengit menangguhkan sokongan kepada Barisan Nasional sehingga kedua-dua isu tersebut diselesaikan. Dalam perkembangan lain, Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA Syed Yazid Said Omar berpandangan Kabinet Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tidak wajar dirombak secara menyeluruh pada Kongres Pemilihan akan datang, sebaliknya perlu mengekalkan gabungan pemimpin berpengalaman dan wajah baharu bagi memastikan keseimbangan dalam pentadbiran. Menurut beliau, pembaharuan sememangnya perlu dilaksanakan, namun individu yang dibawa masuk mestilah mempunyai pengalaman dalam arena bola sepak dan bukan hadir tanpa pengetahuan atau pengalaman yang relevan. Syed Yazid berkata KLFA turut dihubungi dan didekati beberapa pihak yang berminat untuk mendapatkan sokongan menjelang Kongres Pemilihan FAM dengan kebanyakannya berhasrat bertanding bagi jawatan naib presiden dan ahli exco. Kongres Pemilihan FAM yang dijangka berlangsung pada September ini akan menyaksikan struktur pentadbiran baharu dengan pemilihan 11 ahli exco terdiri daripada seorang presiden, 3 naib presiden dan 8 ahli exco selaras dengan reformasi tadbir urus Badan Induk Bola Sepak Negara.